Assalamualaikum dan apa khabar kepada subscribers dan viewers di luar sana. Welcome to my channel M Entertainment. Kembali lagi dalam video unboxing dan juga review. Okay, hari ni aku nak buat unboxing dan review model daripada Popways PR64-183, iaitu kereta GTR R32, tapi yang ini eksklusif event Australian Diecast Expo 2024. Okay, so ini adalah event Australian Diecast yang lepas. Alright, so dia macam Malaysia jugalah guys. Okay, kita pun ada juga MDX, iaitu Malaysian Diecast Expo. Okay, and tahun ni macam MDX akan berlangsung bulan 5. Okay, so you guys bolehlah pergi event tu and grab apa-apa kereta. Based on apa yang aku tahu, memang akan banyak model-model event eksklusif dan juga limited edition yang akan dikeluarkan untuk MDX 2025. Okay, cuma kereta apa tu aku tak pastilah. Okay, kita tunggu after raya and kita tengoklah apa announcement yang ada. Okay, so yang ni adalah event Australian Diecast, and aku bila nampak je PO untuk kereta ni, aku terus order lah. Okay, so sebab bagi aku, if I'm not mistaken, kereta ni pun limited edition juga guys. Okay, so dia tak banyak Popways keluarkan, so aku pun ambil lah peluang. Okay, at least dapatlah merasa kereta daripada event luar. Before this aku dah ada dah daripada Tokyo Auto Saloon 2025 kan. Okay, so yang ni adalah daripada Australia. So adalah orang kata perbezaan sikit dalam collection aku. Alright, so jom kita tengok packaging Popways. Seperti yang kita tahu, dia punya packaging memang packaging kotak. Okay, so nice. Korang boleh tengok lah, dia punya warna dia memang cantik guys, dengan warna tema putih, biru dan merah dia tu memang lawa. Okay, gambar kereta dia. Okay, alright. Okay, so simple je. Memang packaging Popways memang simple, tapi bagi aku memang aku suka packaging Popways, memang lawa. Okay, so jom kita buka. Alright, so Popways memang biasa dia kereta dia dalam ni lah, dia ada plastik packaging dalam ni, so kereta tu selamat lah. Alright guys, okay, so aku keluarkan jap. Okay, then aku letak tepi dulu. Okay, alright, so itu dia guys, at least kereta korang dalam ni selamat lah, dia tak bergoyang, dia tak bergegar apa. Okay, so jom kita keluar. Alright, so itu dia guys, kereta event ADX, okay, Australian Diecast Expo. Alright, so before aku nak cerita detail pasal kereta, aku nak cerita pasal event ni dulu. Okay, so event Australian Diecast Expo ni antara event yang paling besar ya guys kat Australia, yang mana macam event kat Malaysia jugalah guys. Ni antara event-event yang besar dekat Australia. So banyak brand-brand diecast yang ada dekat sana yang join, lebih kurang sebiji macam MDX. Okay, and so event ni dia bertujuan untuk orang kata menghubungkanlah para kolektor diecast daripada seluruh dunia. Bukan je orang Australia aja pergi event tu. Okay, orang daripada luar pun datang. Sama je macam event kita kat Malaysia, orang daripada luar datang ke Malaysia untuk sertai event. Okay, so memang satu event yang besar di Australia. Alright, so ini sebab tu dia keluarlah kereta ni. Okay, alright, so jom kita tengok sedikit sebanyak background kereta ni, iaitu Nissan GTR R32. Tapi before tu, jom aku bagi pusing 360 dulu. Okay, alright, so tengok tu lawa guys. Okay, Nissan R32 ni memang antara Nissan yang paling digemari ya, kolektor-kolektor diecast. Okay, so kereta Nissan GTR R32 ni ataupun nickname dia yang lebih dikenali sebagai Godzilla. Okay, so kereta ni bukan kaleng-kaleng guys. Kereta ni memang banyak orang kata mendominasi dunia perlombaan je guys. Okay, korang boleh check out dekat Google dan sebagainya, banyak sangat sejarah-sejarah kereta ni. Okay, so kenapa Australian Diecast Expo pilih kereta ni R32 berbanding kereta-kereta lain? Sebab kereta ni pernah mendominasi
Australian Touring Car Championship ATCC pada tahun awal 90-an. So kereta ni ada sejarahnya dekat Australia, bukan dia orang saya saja je pilih kereta Nissan GT-R 32 ni. Alright, so kereta ni dah menang setiap perlumbaan dekat ATCC tu. So yang mana membuatkan kereta ni di ban daripada perlumbaan tu guys. So nak kata hebat tak hebat Godzilla ni, dia setiap perlumbaan series tu dia menang, and tak pasal-pasal dia kena ban. Aduh, sedih guys. Okay, so orang kata kadang terlalu power pun susah juga kan. Okay, so itulah dia engineering daripada Nissan, daripada Jepun. Sebuah kereta yang memang kenalah dengan nama dia. Okay, nickname dia Godzilla tu. Alright, so kita pun tahu enjin yang dipakai untuk R32 adalah RB26 DETT, iaitu 2.6 liter twin turbo inline 6 engine yang menghasilkan 276 horsepower. Okay, memang powerful engine, yang stok kilang memang dah powerful, tapi banyak geng-geng tuner dia boleh push engine untuk pergi 600 horsepower. Memang engine yang sangat powerful. Alright, so kereta ni pula dia all wheel drive. Alright, dia all wheel drive membuatkan dia lebih orang kata grip atas track memang padu. Dia menggunakan sistem Artisa ETS all wheel drive system. So memang dekat track dia memang handling dia memang power guys. So engine dah powerful, handling pun dah powerful, satu kombinasi yang memang unik dan gila lah. Daripada Jepun. Alright, and macam aku cakap lah, so kereta ni banyak sejarahnya dengan Australia, and sebab itulah dia orang keluarkan model R32 ni. So macam aku cakap, kereta ni adalah limited edition untuk event Australian Diecast Expo 2024. So kita tak tahulah untuk event yang 2025 Australia akan pilih kereta apa. So kita tunggulah nanti. InsyaAllah ada rezeki aku akan collect jugalah yang 2025 nya. So jom kita tengok hasil yang Pop Race laksanakan dekat kereta ni. So sekejap aku fokus sikit. Alright, so itu dia guys. Kalau korang tengok dia punya livery memang nice guys, memang lawa. Sebab apa livery dia warna merah, putih dan biru? Sebab itu adalah warna bendera Australia itu sendiri. So dia macam ikut warna national lah. Right, so nampak tu dengan logo tulisan Nissan, logo Yokohama, Shell. Alright, so nice lah. Dia punya livery memang cantik. And then daripada tepi kau boleh terus nampak dia punya exhaust tu. Nampak tu dua lubang exhaust tu memang cantik. Tu nampak tu. So nice. Sedikit perbezaan daripada Pop Race yang lain. And then dia punya rim putih. Tengok rim dia laju guys. Dia tak sangkut. So nice. Itu antara benda yang aku suka dekat Pop Race lah. And then korang boleh tengok dekat dalam daripada tepi ni korang boleh nampak dia punya roll cage. So macam aku cakap lah, kereta ni sebabkan dia pakai dalam perlumbaan ATCC tu, so of course lah memang antara kereta-kereta race yang memang diorang kena pakai bukan anti roll cage, roll cage lah. Itu adalah ciri-ciri keselamatan untuk kereta lumba dalam track. And then korang boleh nampak dia punya seat fully bucket tu. Lawa guys, tu nampak warna biru tu. Tu dalam tu. Alright, so kita tengok belah hadapan. Sekejap, fokus sikit. Alright, kita tengok belah hadapan. Korang boleh tengok dia punya lampu headlight, logo Shell kat depan. Dia punya bumper. So dia ada juga Yokohama bawah ni, ada dua Shell. Dia punya lip depan. And korang boleh nampak dia punya dalam. Cuma dia tak ada detail macam apa tu, intercooler tak ada lah. Dia just plastik hitam kosong je dalam tu. So dia punya lampu, alhamdulillah dia tak terkeluar. So dia nicely proportion lah. So kita tengok sikit dalam tu, nampak tu. Nampak tu seat fully bucket dalam tu, warna biru. Of course lah, bila kereta racing dia ada seat belah driver saja, belah penumpang memang tak ada lah, sebab dia orang nak reduce weight. And then belah kanan kereta sama je, belah kiri livery yang sama. Tak ada sebarang perbezaan. Wait a minute.
review. Okay guys, kalau korang tengok dekat cermin tu, korang boleh nampak nama driver. So ada dua driver tu guys. So driver yang pertama adalah Richards dan driver yang kedua adalah Skyfi. Okay, so korang boleh lah check out sejarah latar belakang driver ni. Okay, dua orang ni. Right, so dekat belakang kita boleh nampak kat cermin belakang dia ada logo ADE tu, okay, Australian Diecast Expo, and korang boleh nampak tu roll cage kat dalam tu. Oh, lawa guys. Okay, memang nice lah detailing dia, warna putih semua dalam tu. Okay, kecuali dia punya seat dia je yang warna biru. Okay, and then dia punya dashboard warna hitam. And kita tengok sikit dia punya bontot. Lawa guys. Okay, aku suka dengan R32 sebab lampu belakang dia, lampu dia macam mata guys. Okay, dua bulat ni. Okay, memang unik lah design dia. Alright, so memang nice. Okay, so dia exhaust tak ada kat belakang lah, dia exhaust kat tepi ni tadi. Okay, so kita tengok belah bawah. Okay, so kita boleh nampak lah detailing bawah undercarriage kereta tu sangat cantik. Cumanya roda dia tak ada bunga, tayar bunga dia tak ada, so dia just getah kosong. Okay, alright, so itu dia punya detail lah. And of course lah, port waist seperti yang kita tahu, dia boleh buka dia punya bonnet. Alright guys, itulah dia engine Legenda RB26 DETT. Nampak tu guys, lawa guys dia punya detail dia tu. Tengok. So ni antara sebab kenapa aku suka dengan port waist. Okay, so harga port waist pun taklah mahal. Starting port waist pun starting tak silap aku 65, 70 lebih pun ada. Okay, and then sampailah yang macam ni 150 lah, sebab ni eventnya kereta and juga limitation, so dia mahal sikit. Okay, tapi most of the port waist yang baru kereta memang affordable. Okay, so dia taklah semurah Mini GT, tapi but still untuk quality yang macam ni, boleh buka hood, boleh nampak engine apa semua, and then detail kat dalam kereta, bagi aku memang worth it lah. Cuma kalau model yang harga 65, 70, tak silap aku dia tak boleh buka open hood. Dia yang 80 dan ke atas yang ada boleh buka open hood. Okay, so tak apa, korang just boleh try lah beli. Okay, so nampak tu detail memang lawa guys. Okay, memang cantik, seriously memang cantik. So memang bagi aku memang worth it lah aku beli. Okay, and juga dia boleh ada satu model dia boleh juga buka dia punya bonnet belakang. Okay, biasa port waist dia buka depan je. Yang ni dia boleh buka belah bonnet belakang juga. Kau boleh nampak lah detailing dalam tu. Okay, memang nice. So memang cantik guys. Dengan harga 150 bagi aku memang worth it, berbaloi lah. Okay, alright. So itu dia guys, kereta event limited edition Australian Diecast Expo 2024. Okay, letak kat sini. Okay, so tengok tu guys, dia boleh buka dia punya bonnet depan, dia boleh buka bonnet belakang. And korang pun dah tengok dah detail engine, detail dalam bonnet belakang dia ada apa, and the interior dia pun memang lawa and memang berbaloi dengan harga dia lah. Pada aku 150 korang boleh dapat detail yang macam ni, livery yang cantik, and then so far aku tengok pun, kalau kita tengok lagi sekali, okay, tengok balik belah atas dia. Okay, buat 360 lah. Okay, alright, tengok belah depan. Oh sorry, dia terlari fokus. Okay, belah kanan. Alright, okay, belah bonnet, belah bontot belakang dia. Okay, bumper belakang, undercarriage. Okay, so alhamdulillah tak ada factory defect ke ataupun dia punya body paint dia ada cala ke apa, tak ada, alhamdulillah. So alhamdulillah lah aku dapat yang condition yang baik. Okay, so itu dia guys, kereta yang sangat unik, sangat penuh dengan sejarah, and dalam Australia pula memang kereta ni memang penuh dengan sejarah lah dekat sana. Okay, so macam aku cerita tadi, so korang boleh lah dengar balik apa yang aku share tadi dalam perlombaan ATCC. Okay, korang boleh buat lah, tengok dekat YouTube and Google, korang boleh search, confirm korang akan jumpa. Okay,
So kereta ni memang satu kereta yang sangat mendominasi, bukan ke Australia je, dekat mana-mana pelosok dunia. Kereta ni, Nissan R32 ni memang sebuah jentera, sebuah mesin yang memang sangat-sangat powerful and beyond expectation lah. Even sampai sekarang pun kereta ni masih boleh mendominasi lagi guys. Okay, so itu yang buatkan kereta ni menjadi idaman, orang kata kegilaan para kolektor. Bukan saja kolektor untuk diecast, tapi juga kolektor-kolektor kereta. Okay, so itu dia guys, unboxing dan juga review aku untuk kereta limited edition event eksklusif Australian Diecast Expo. So apa pendapat korang? Dengan harga 150, korang rasa berbaloi ataupun tak? And dengan hasil yang Pop West dah laksanakan ni, korang rasa cantik tak? Ataupun korang rasa Pop West boleh buat lebih baik daripada ni ke? Okay, korang boleh komen, korang boleh share je apa-apa yang korang nak komen, as long as komen yang elok lah guys. Okay, janganlah komen yang negatif kan. Okay, so itu je guys. Alright, so kalau korang suka dengan aku punya video, korang boleh like and korang boleh share dekat kawan-kawan korang. Okay, so bantu aku untuk naikkan views untuk video-video aku. And juga kepada subscribers, thank you so much yang mana yang subscribe pada awal channel aku sampai sekarang. Thank you so much. Aku harap korang enjoy video aku. And sekarang pun kita dah cecah 500 subscribers. Alhamdulillah, thank you so much guys. InsyaAllah dalam minggu ni aku akan upload video unboxing pula, video giveaway. Okay, aku rada nak buat satu giveaway yang besar. So korang stay tune, korang ready lah untuk join giveaway tu. Pastikan korang turn on butang notifikasi ya guys. Okay, and kepada viewers yang masih tak subscribe aku punya channel, cepat-cepat subscribe supaya korang pun boleh layan video-video aku and korang boleh join giveaway yang aku buat. Okay, and korang juga boleh follow aku punya TikTok. Alright, korang boleh pergi je tengok dekat bahagian description. Okay, so itu je guys video untuk malam ni. Harap korang enjoy. Okay, see you guys on the next video. Bye.